Kelantan. Kau ni tak semayang ke? Orang Melayu tu memang panggil macam ni ke? Aku tak takut dia nak marah. Aku yang tak tepati masuk. Bukan bermakna sebab kau orang Kelantan. Aku pun cakap lah dalam pukul 5.30 hingga pukul 6 macam tu boleh ada sampai. Jadi cerita aku lambat sejam. Pukul 7 baru sampai. Sampai dulu kena sembuhkan macam ni lah. Kau ni tak semayang ke? Tak semayang. Maghrib sampai pukul 8.30 ni. Nak lepas suku masuk dah, tahu tak? Orang tak pernah berjanji apa macam tengah maghrib ya. Kalau batik takkan tak boleh main di tengah. Tak, saya duduk dekat tang batik. Mana ni? Kelantan kau kerja ni? Oh, Kelantan. Kelantan. Kelantan satu pada tak berat maghrib tahu. Kenapa? Yalah, negara untuk Islam Mekah lah apa lah. Jangan garang je dia. Yalah, saya faham. Orang Melayu tu memang panggil macam ni ke? Orang kata orang Melayu tu. Kelantan tu. Abang macam mana? Asal sebab pendek lah tengok. Orang Islam mana boleh betul sebab pendek lelaki. Yang saya orang lain nak. Ni memang tak kena bagi.